Okey, kita akan berkongsi sedikit berkaitan dengan General Ledger pada SQL Accounting. Okey, apa yang ada pada pada bahagian General Ledger ni? Ada untuk kita uruskan ledger, sama ada kita nak tambah, nak edit ataupun nak delete. Okey. Lepas tu ada function untuk kita buat transaksi payment voucher dan juga receipt. Okay, dia ada PV, new OR. Seterusnya ada untuk journal entry. Okay, untuk kita buat pelarasan ataupun buat pindahan warna ataupun pelarasan lah biasanya. Okay, ada bank reconcile untuk kita buat pelarasan dengan transaksi bank. Okay, ada maintain stock value, nilai stok akhir bagi yang perniagaan ada stok, dan juga ada maintain budget untuk kita bandingkan report seperti profit and loss ataupun balance sheet. Okay, selain daripada paparan depan ni, dia ada juga GL lah. Atas ni GL ni merujuk pada General Ledger. Okay, function ni sama je. Okay, pada bahagian bawah ni ada laporan. Jenis-jenis laporan tu bergantung kepada keperluan kita. Dan laporan perniagaan yang mengumpulkan daripada semua transaksi lah berkaitan profit and loss, balance sheet. Okay, untuk modul account ada juga function untuk customer, supplier, okay, sale, purchase dan lain-lain. Sekian, terima kasih.